AI selalu buat salah bila kita bagi dia gambar yang mengelirukan macam ni. Tapi Gemini 3 Flash ni tak, sebab dia ada agentic vision. Tapi sebelum tu kita try bagi gambar tangan ada 7 jari ni kan dekat ChatGPT, Claude dan Gemini, dan kita tengok apa respon diorang. Kita boleh nampak dekat sini ChatGPT dengan Claude bagi tahu tangan ni ada 5 jari, tapi Gemini jawab dengan betul yang tangan ni ada 7 jari. So macam mana agentic vision ni berfungsi sebenarnya? Contohnya kita bagi gambar seperti yang jauh macam ni kan, tapi kita nak dia fokus dekat objek yang dekat hujung tu. So apa yang dia akan buat, dia akan zoom in dulu dekat gambar tu. Ataupun kalau kita minta dia kira macam ni, instead of dia terus jawab je, dia akan tulis kod dulu, dia akan tanda dulu. Okay, jari ada 1, ada 2, ada 3. Lepas tu dia kira based on kod tadi, dan baru dia jawab soalan kita. Nak senang cerita macam ni lah, kalau AI image yang sebelum ni kan, bila dia tengok gambar tu, dia akan tengok keseluruhan gambar tu. Contohnya dia nampak, oh yang ni adalah gambar tangan. So bila tangan maksudnya dia ada 5 jari. Tapi agentic vision ni, bila kita upload gambar tu, dia akan fikir dulu apakah cara yang terbaik untuk dia jawab soalan kita dengan paling tepat. Dan lepas tu dia akan tulis kod supaya dia betul-betul boleh detect apa sebenarnya yang ditunjukkan dekat gambar tu. So hasil dia, teknik agentic vision ni, dia dapat analyse gambar dengan around 5 ke 10% lagi tepat daripada model-model lain. Benda ni berguna untuk orang yang especially nak buat programming guna AI yang melibatkan apa-apa image detection. So jangan lupa follow sebab kita akan share lagi banyak info macam ni.